banyak kawasan hutan Amazon masih belum diterokai. Amazon ialah hutan terbesar di bumi, meliputi jutaan kilometer persegi. Sebahagian besarnya terlalu padat sehingga satelit pun sukar melihat permukaan tanah. Namun, sebab utamanya ialah akses. Hutan ini sudah pasti tiada jalan raya. Banyak kawasan hanya boleh dicapai melalui sungai dan helikopter. Dan sebaik sahaja masuk, hutan tebal melambatkan pergerakan. Amazon juga merupakan rumah kepada puak yang tidak pernah berhubung dengan dunia luar. Meneroka kawasan ini berisiko menyebarkan penyakit dan melanggar tanah yang dilindungi. Kemudian datang bahaya alam itu sendiri. Haba berbisa, serangga maut, haba melampau, banjir dan risiko sesat yang berterusan. Amazon bukan tidak diterokai kerana kita tidak mampu, tetapi kerana penerokaannya berbahaya, mahal dan kadang-kadang tempat macam ini lebih baik dibiarkan tanpa diganggu.